Jangan laju sangat. Itu pula adalah trend. Yang kita nombor 1. Dah cukup. Safe. Ni, tengok ni, tepi ni. Kenapa? Ni. Hehehe. Hai. Tengok tepi ni. Iya, ikut tepi, ikut tepi. Iya. Ini apa ya? Tadi ya? Tadi apa ya? Tadi Tadi. homestay. Ini dia ya? Belakang dia ya? Kenapa ni senang nak bawa? Mana? Sebab tu saya tukar sikal ni. Suasana kampung di Parit 3 Barat. Terus. Mesti. Tukarlah. Tak tunggu dah. Hasif, tengok sini Hasif. Apa buat macam tu? Tu akak. Kakak ulas. Kat nombor 1 ke? Entah. Wah, kak lajunya kak. Ada air tu kan? Tu ibu. Sekarang ni musim menuai padi je. Tengoklah musim padi. Takut nak dekat. Air laju. Ni mesin dia. Takut. Boleh je. Ni mesin padi dia. Mesin padi ni tadi dia dah isi dalam lori tu lah. Lori depan tu. Kak tengok depan. Jangan tengok depan. Lepas tu kakak ajar dia helikopter. Kat depan dia bawa basikal dah. Apa dah pandai lama dah ya? Dah ada 6 tahun lagi kau ada video. Okey. 6 je. Video masa tu. Okey, potong ayah lah. Jalan depan. Kau tak nak duduk depan. Kau takut. Cai. Potong. Tak ibu. Adik. Berapa? Cepat kak. Kat depan. Sebab tadi ibu. Kau kena ada. Adik. Oi, kak ni. Jumpa lori bawa padi ni. Tengok tu. Penuh padi. Okey, kita tunggu lagi. Seorang lagi. Ni dia. Baru tukar basikal tadi. Jom lah kita ambil gambar cantik kat sini. Ha. Ya, dia. Tepi belah kiri. Ya, betul ada hunter. Dia loceng je sepatutnya. Sepatutnya dia loceng je. Alhamdulillah.
Kat sini. Kiri, kiri, kiri. Mesin tuai padi. Hmm. Kehidupan di desa di Sawah Pendang. Musim menuai padi lah. Kat sini dah masuk waktu maghrib. Jadi saya akan tamatkan video ni lah. Asif, Asif mana? Asif mana Asif? Tak nampak. Belah sini, belah sini. Asif. Dah azan dah kan? Balik. Okey. Jadi, Assalamualaikum.